Testing 1 2 3 1 2 3. Setelah berempas bulan akhirnya sampai di cabang Y Sungai Buloh. Tak juga Sabang Y ke KL. Tadi perjalanan agak sukar sikit di awal permulaan Simpang 4 sehingga arah ke Port Dickson sana. Tiba-tiba jam melekat, tak tahu apa punca, tak ada apa punca pun. Last kosong, boleh jalan macam biasa. Ditambah pula dengan kepanasan yang agak boleh dikatakan ekstrim, menyebabkan rasa pedih di sebelah kaki kiri. Buat muka matahari sebab sebelah kiri kan. Pedih oi. Testing. Alright. Okay, so kita teruskan perjalanan kita lagi. Sambungan bateri pun dah macam dah nak week ni. Nanti kita akan sambung di Ladang Bikam. Nanti seterusnya untuk isi minyak, nanti kita akan cas handphone, cas kita punya GoPro dekat situ. Okay, so sambungan video ni dia akan bersambung nanti bila dah sampai dekat perjalanan daripada Kuala Kangsar ke border sebab video ni dia agak panjang, jadi aku dekat-dekat ikut dia punya beberapa episod lah. Perjalanan hanya berkisarkan tentang situasi yang kita hadapi di sepanjang perjalanan, yang mana setiap perjalanan itu punya cerita-cerita yang berbeza. Okey, lepas ni lepas Sungai Buloh kita baru saja selesai minum air, makan roti semua. Nanti kita akan jamak takhir di area Kuala Kangsar sebelum kita teruskan perjalanan untuk ke arah Bekalan Hulu masuk ke border. Okey, bersama dengan TNG 249S dan juga NX500 daripada Botnik, kita membawa kedua jentera ini kembali masuk ke dalam Bedok setelah kita last masuk pada bulan tak silap pada bulan 2 tahun lepas. Bulan 2 tahun ni. Biasalah kalau lepas pun ni kita akan masuk bulan dengan Project Digitech. Kalau lepas pun ni kita akan masuk dengan Project Digitech, InsyaAllah. Alright, sambung perjalanan kita. Kalau ada benda yang lagi dapat guys. Alright. Kita cabut. Cabut dulu. Yang tu cabut, jangan boleh cabut. Yang video itu cabut. Ni apa, skru dia patah. Ini kebetulan ada dekat Seri River. Yang asal dia. Asal dia dalam tu skru dia. Yang ni skru asal, dia skru lain lah, bukan yang asal lah. Tapi bunyi dia best. Tengok kan tu kalau dia berperak macam tu. Okay, boleh? Alright. Selamat lah. Selamat, insyaAllah. Baik ni boleh lah. Final walk. Tak buat. Joy. Boleh. Ni apa, Shopee lah, Shopee. Pak tengok. Hujan lagi. Dia tak masuk. Dia masuk juga, dia ada dia punya baju hujan dia. Tutup. Okay, selamat. InsyaAllah deh. Nanti kalau potong kita orang pimpin lah. Masya-Allah. Tak potong lah. Tadi kan mikir lah. Dah. Okay nak bang, selamat. Ya, insyaAllah. Okay, selamat. Okay. Salam. Alih. Okay, jumpa pula subscriber. Aduh, jenis untuk utara. Cakap banyak pula. Tapi tak apa lah. Aku pula cakap utara. Okay guys, so kita tadi jumpa Abang Din X-Pi 2 X-Pi lah benda dah. Jumpa dia tadi. Aku pun tak kenal, dia kenal aku lah. Alhamdulillah, dia fikir orang kenal aku. Aduh, such an funny things happen lah. Okay, so kita on the way mengalir ke lokasi. Dah pukul 6 sekarang ni, keterlewatan juga sebenarnya. Sebab kita nak menuju ke Kuala Kangsar, lebih kurang dalam 2 jam, sejam lagi. Macam keterlewatan sikit ni. Plan asal sebenarnya kita nak terus tadi, tapi berhenti semayang. Lepas tu jumpa pula si Abang Din ni. Aduh. Testing 1 2 3. Pukul 7.03 baru sampai dekat Terowong Menora. Ya Allah, kalau rasa kita orang ni kita lewat betul ni. Kita memang sangat-sangat terlewat sekarang ni. Situasinya adalah mampu ataupun tidak kami kejar masa untuk sampai di Bekalan Hulu pada jam 9 malam. Sebelum pukul 10 malam. Allahualam, ini semua atas perancangan Allah SWT.
kita hanya boleh merancang, tapi perjalanan kita diharungi tadi ada masalah dari segi trafik, banyaklah perkara-perkara yang boleh menyebabkan pergerakan kami ni perlahan. Jadi sekarang ni situasinya pukul 7 baru sampai, nak turun dari Menora, nak pergi ke Kuala Kangsar lagi, nak sampai ke Greek. Woi, itu makan sejam 2 jam lagi. Tapi itulah, kita tak tahulah macam mana kan, mampu tak kami sampai di lokasi Pekanbaru Hulu tu sebelum pukul 9 lah, kalau boleh 9.30 lah. Itu paling terlewat sekali lah sebab border tutup pukul 10 waktu Malaysia, pukul 9 waktu Thailand. Jadi kita kena cepat lah sekarang ni. Tapi tak apa, apa-apa belum sampai waktunya, jangan menyerah, teruskan berusaha. Okey kan, pukul 7.17 baru sampai dekat Susur Kuala Kangsar, Bandar Diraja. Pukul 7.17 So estimated time ni kita tak boleh nak agak dah, sebab perjalanan masih lagi, orang kata jauh lagi. Tapi kalau ikutkan ya, maghrib kat sini sedang lah, dia macam dalam border-border macam tu lah. Jadi jangan sampai sini pukul 8, memang tak sempat guys, memang tak sempat. Alright, okay, bismillah. Kita kena bawa slow lah kat sini, sebab kadang-kadang ada berpasir semua kan. Alright, kebiasaannya kita orang sampai sini dalam pukul 5.30, pukul 6 macam tu lah. Sekarang dah pukul 7.30, lewat sejam. Jadi itulah estimated time kami, orang kata berlawanan daripada kelazimannya. Jadi mudah-mudahan kita dapat catch up masa balik lah Alright, so lagi tu dalam 2 jam lagi ni untuk kita nak sampai dekat Pekanbaru Hulu ataupun Greek lah. Greek dah sejam lebih, 2 jam kot. Itulah kita risau juga sebenarnya. Testi 1, 2, 3. Testi 1, 2, 3. Ni apa nak, emergency lane. Okey, sekarang kita melihat ada perarakan besar-besaran majlis, tak tahu majlis apa, tapi sebagai orang yang menghormati cultural country, kata multi religious country, ni dia perayaan membawa pendeta sepenuh dengan perarakan kuil jami'. Tengok lah betapa kita punya. Boleh tak? Jalan je lah. Saja je bagi double signal kan, acah-acah macam orang jaga ni lah, laluan. Okay guys, 8.30 sampai dekat Greek. Tahulah sempat ke tak sampai dekat Pekanbaru Hulu ni nanti. Ya Allah Tuhanku, ya Allah, berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk menempuh dugaan dan kesabaran dan ujian yang ini ya Allah. 8.30 dah sampai sini, baru sampai sini. Tak tahulah sempat tidak sampai sana. Okay, nanti tengoklah macam mana. Kita ada plan B sebenarnya. Plan B dia kalau sampai 9.30 memang tak sempat lah nak masuk. Jadi sekarang ni kita cuba untuk cepatkan juga kelajuan kita. Memandangkan kawasan ni baru lepas hujan, jadi tak tahulah macam mana, sempat tak sempat. Tapi kita cuba juga. Kita cuba InsyaAllah selagi belum sampai waktunya, kita jangan putus asa. Alright, sambung kalau ada benda yang menarik di hadapan. Testing 1, 2, 3. Alhamdulillah kita dah memasuki laluan daripada Greek menghadap ke arah Pekanbaru Hulu Alright, bersama dengan JL089 dan juga NX500. Okay, sekali lagi selepas bulan 2-4 bulan yang kemudiannya kita sampai lagi sekali untuk menaruh KI Betul dan juga Yara. Dah lama sebenarnya kita tak masuk Thailand kan. Lokasi Thailand yang paling dekat adalah sempadan Pekanbaru Hulu Betul. Jadi mudah untuk kami nak akses ke Thailand lah. Cuma sekarang ni adalah kita sedang mengejar masa. Yang mana tadi ada keterlewatan sebagai oleh jam yang sangat-sangat teruk sepanjang perjalanan kami. Alhamdulillah kita dapat juga kecap masa, walaupun memang ada agak terlewat sedikit daripada jadual asal lah. Right,
So apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita kena pecutkan segala daya upaya yang ada untuk cuba mengejar masa-masa sisa yang tertinggal ini, baik kita dapat datang ataupun masuk sebelum pukul 10 malam waktu Malaysia. Alright. Okay, ini dia laluan mengalir ke Padang Hulu. Memang agak gelap sedikit. Tambahan pula aku pakai helmet MT15 MT helmet MT. Memang visor dia gelap, jadi memang fail lah waktu malam. Tapi tak boleh buat apa lah, sebab memang aku dah decide nak pakai helmet ni. Sebab dah lama sangat rasanya helmet ni mengganggu dan berhabuk pula. Jadi kita pun decide untuk pakai lah. Okay, tak apa-apa, kita teruskan bilangan kita. Sambung selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, relax lah. Selalu pun dia tak tanya kita insurans pun. Tanya kita apa, pasport dia dengan apa, tak custom je. Harap ni tak betul lah apa dia cakap tu. Okay, Alhamdulillah kita dah settle Betong Custom House. Padahal kita selama ni kita dah selalu keluar masuk kan. Cuma sekarang ni masih lagi confused waktu sebenar. Selidik rupanya dia tutup pukul 11 waktu kita. Sudah. Aku tak boleh nak ni. Apa ni? Singitkan sikit. Okey. Aduh. Alright. Boleh? Sekejap. Sebentar. Agak tegur ledok. Nak tarik ke belakang apa ni? Tolak. Oh. Oh. Aduh. Padahal dah boleh kata selalu juga masuk Betong terkompil dengan masa. Rasanya dulu okey kot. Siapa pula ni senja-senja. Okay, Alhamdulillah kita teruskan perjalanan kita. Tadi ada dapat berita katanya ada sebenarnya ni rajin buat roadblock. Tak tahu lah. Ni tak betul lah apa yang dia kata tu. Sebab insurans tak ada lagi ni. Insurans dekat Abanzan buat kat dalam. Tapi kita tawakal sajalah, insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Okay guys, so Alhamdulillah setelah sekian lama kita tak masuk ke Betong. Kita masuk ke Betong again sekali lagi untuk kita nak pergi ke Yala pada hari esok sarapan pagi di stesen kereta api lah. Alright, so perjalanan ke Yala bukan dalam 2 jam jugalah, sebab kilometer dia bukan dalam 100 lebih dekat 200 macam tu. Lepas settle dekat Yala, kita akan bergerak pulang ke Betong again sekali lagi. And then selepas tu tidur satu malam dekat Betong. Kita macam malam ni malam pertama, malam besok malam kedua. Dan hari Isnin kita akan gerak balik ke Malaysia lah. Okay, tadi ada brother Cina tu, dia kahwin dengan orang sini. Lepas tu dia cakap lah, sekarang polis selalu buat roadblock. Dia check juga insurans. Aduh, insurans tak ada ni. Aduh, tak tahulah, kita tawakal je lah supaya tak betul lah benda tu. Dan janganlah apa-apa dia berlaku, dia tahan tanya pasal insurans. Kalau tanya orang custom pun semua okey lah. Jadi kita doa lah, doa surah Yasin. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Mudah-mudahan dipermudahkan perjalanan aku ke sana. Okay guys, alright. Kita nak pergi ke kedai Abanzan dulu, lepak dulu situ, minum-minum. And then after that baru kita pergi ke penginapan kita, bilik dekat atas, bilik rumah Abanzan tu, kedai Abanzan.
Ni bilik kita ni bukan bilik yang sebelumnya yang ada tandas kat dalam kan. Dia bilik luar. Tandas luar. Dia tingkat atas satu lagi, tandas luar. Tandas kena turun bawah, tingkat bawah sekali. Aduh, naya Pak Karim. Tapi tak apa, janji ada penginapan. Sekarang ni senang lah, sebab penginapan ni kita contact Abang Zan je. Penginapan, insurans, everything kita contact Abang Zan. Dan selebihnya serah pada takdir. Okey, ni apa ni? Balai polis. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah ada apa-apa. Okey, sekarang pukul 10.21 minit malam. Ingat border Bukit Berapit dengan border Betong ni 11 malam waktu Malaysia, 10 malam waktu Thailand. Tadi kita orang bawa laju gila babeng lah. Ya Allah, semata-mata ingat border tutup pukul 10 waktu Malaysia, rupanya pukul 11. Aduh, tapi tak apalah, yang penting kita selamat sampai. Perjalanan memang sangat struggle lah, dengan jam apa semua, dengan jalan hujan sikit tadi. Itulah pancaroba yang kami harungi sepanjang pendakian perjalanan daripada Melaka ke sini. Tadi start gerak pukul 1 lebih, 1.30, sampai sini dalam pukul 9.20. Masuk lebih kurang dalam total semua dalam pukul 10 urusan semualah. Okey, kita kembali ponik ke dalam punya lagi gila abang kita orang ride dengan kelajuan malah segar, dengan bukan malah segar, malah rentung. Rupanya pukul 11 waktu Malaysia tutup. Sama ni kita macam ingat lah waktu tu, tapi dah macam mana dah, kadang kita lupa kan. Tu lah. Ingatlah kita ingat 11 10 dia, 11 kita. Kalau Bukan hitam pukul 12 kita, pukul 11 dia. Alright. Okay, sambung selepas sini guys.